Bro, you pacak you punya kemah bro dekat laluan berjalan kaki bro, kawasan awam. Di BKL ambil tindakan. Itu nasib baik tak kena saman, tak kena compound, tak kena rampas ke apa, okey lah. Hari tu Firdaus Wong ni lah yang duk ajar orang jangan ceroboh tanah, jangan ceroboh premis orang tanpa kebenaran. Hari ni you, Firdaus Wong, you main isu kaum. You persoalkan di BKL rampas kemah Reruai, street dakwah MRM, multiracial reverted Muslim dekat Bukit Bintang. Masa hari pertama cuti tahun baru Cina semalam, ya. Kan, apa punya cerita bro? Kisah dia aku ringkaskan lah untuk kau. Pihak MRM ini dia buka kemah Reruai tu, booth dalam kawasan berjalan kaki, kawasan awam. Jadi bila ada report sampai dekat DPKL hantar orang lah pergi tengok, hantar penguatkuasa pegawai turun tengok apa kejadiannya, betul ke tidak. Bila sampai dekat kawasan itu, betul lah dalam kawasan jalan kaki, kawasan awam. Apa kejadian dah kau pacak kemah kawasan awam bro? Betul lah, memanglah DPKL kena ambil tindakan. Apa masalahnya? Kan? Orang report, DPKL ambil tindakan. Owner MRM itu pun tak ada dekat situ. DPKL tunggu dekat sejam. Kan, DPKL sampai kawasan itu, tak ada orang. Kemah je yang ada. Tunggu dekat sejam, tak ada orang. Tak ada wakil datang. DPKL angkut lah kemah. Tengah-tengah nak angkut itu, datang wakil MRM. Mungkin ada orang bagi tahu dekat dia ke apa. Bila wakil MRM tu datang, DPKL serah balik, ambil lah balik kemah kau. Tak keluar notis saman, tak keluar rampasan, no nothing. Ambil balik. Cuma tak boleh lah pacak dekat situ, pergilah pacak tempat lain. Bukannya DPKL ni menghalang aktiviti dakwah dalam kawasan Bukit Bintang atau mana-mana kawasan wilayah persekutuan ini. Tak ada isu. Kan, kita ni hidup ada undang-undang. You kena ikut undang-undang lah. Tak kira dah you siapa. Just because you punya program, you punya booth ini bawa imej Islam, seri dakwah, maka you rasa you tak terikat dengan undang-undang tak betul. Tak kira lah apa jenis street ya, apa dakwah, apa jenis you bawa, booth apa punya you nak bawa, you terikat dengan undang-undang. Bila you tak patuh undang-undang, DPKL ada hak, ada kuasa untuk ambil tindakan. Kan, itu kira baik lah DPKL tak keluarkan saman, tak keluarkan apa-apa lagi you nak. Bro, we've seen this before lah. Benda sama lah berlaku tahun lepas. Kan, Abang Belon punya kes. Ingat lagi Abang Belon? Kan, yang duk bergelut dengan penguatkuasa tu. Sampai ada orang bersimpati punya pasal bagi lawyer apa semua tu. Ni pegawai penguatkuasa, buat kerja ikut SOP. Bila ada pihak yang tak ikut undang-undang ni, dia tak tahu nak buat apa, dia play victim. Mainlah race card isu kaum. Habis satu DPKL tu kena maki. Sedangkan orang buat kerja. Sampai ada pihak-pihak berkepentingan tunggang isu ini jadi isu politik. Naratif sama, naratif